Assalamualaikum semua. Selamat malam hadirin yang saya hormati dan terima kasih kerana menyokong sama-sama acara kami pada malam ini. Acara yang bertema Bahasa Disanjung, Budaya Dijunjung sempena Bulan Bahasa 2024 ini dianjurkan oleh Majlis Bulan Bahasa Singapura dan Kelab Masyarakat Taman Jurong dengan kerjasama Artisan Entertainment. Tak ada tepukan pun. Harapan kami semoga anda akan terhibur dengan persembahan kami dan beri tepukan sekali lagi untuk penari-penari artis art seni dengan tarian Semarak Adat.
semua. Di pinggir muara memburu buaya, di umpan mari si ikan keli. Melalui bahasa terserulah budaya, jati diri dicari, identiti dikenali. Hamba teman Junaidah Iksan akan mengacarakan majlis pada malam ini, malam bulan bahasa. Bahasa disanjung, budaya dijunjung. Dan dengan tidak membuang masa lagi, saya mengundang pengarah kami yang mewakili Artisan Entertainment untuk sepatah dua kata. Dari beliau, kami undang Tuan Yusof Marwi. Perlukah mic saya? Boleh kita berduet? Kerana hari ini saya lihat wajah-wajah yang tidak asing lagi. Sepatah dua kata aja tau? Tak boleh lebih, kurang boleh. Yang baru saja menyambut hari lahirnya 11 Oktober. Terima kasih Junaidah Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana diberi rahmat, kesejahteraan, kesihatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan semua selamat dunia dan akhirat. Saya mewakili pihak-pihak tertentu yang mana tidak dapat hadir disebabkan sebab-sebab yang tak boleh saya bilangkan sebabnya. Pertama, terima kasih kepada pihak dari Majlis Bulan Bahasa, pihak dari MAEC Taman Jurong, dan pihak dari Artisan Entertainment. Saya sebenarnya gemuruh bila berbual begini kerana saya nampak orang-orang hebat di depan saya. Terima kasih kepada semuanya yang dapat meluangkan masa sama-sama untuk meraihkan acara yang digelar bahasa disanjung, budaya dijunjung. Saya diminta memberi sepatah dua kata. Saya bawa surat khabar. Surat khabar ni dari zaman bujang saya baca berita harian, hantar ke rumah. Sampai sekarang hantar ke rumah saya. Setiap hari saya baca akhbar berita harian. Pertama, lain dulu lain sekarang, kerana dulu orang-orang Melayu banyak cakap Melayu, tak pandai cakap bahasa Inggeris. Sekarang pula ramai orang-orang Melayu yang pandai cakap Inggeris, kurang fasih dalam bahasa Melayu. Maka itu pihak pemerintah menganjurkan tiap-tiap tahun bulan bahasa adalah untuk menganjurkan supaya anak-anak muda kita yang fasih bahasa Inggeris, yang hebat bahasa Inggeris, kalau boleh jangan lupa bahasa sendiri. Tepukkanlah sikit. Dan terima kasih kepada Encik Nadi Putra bersama isteri, teman-teman seni saya yang menyokong apa jua saya dengan kawan-kawan mengusahakan. Kita ada Mariati, kita ada aku lupa nama kau sekejap, Zaid, subhanallah, Jasmani dan seterusnya, Ayun dan juga Azman, dan sebelah sana dari Usra Wedding Planner, teman-teman saya yang selalu menyokong saya, keluarga saya, dan semua yang ada di sini, teman-teman, kawan-kawan saya, keluarga, dan juga sahabat-sahabat anda. Terima kasih banyak atas kehadiran anda semua. Cuma itu saja, bulan bahasa ni diminta supaya anak-anak muda kita fasih bahasa Melayu. Dan ini hari berita harian kebetulan Cik Nadi, dia ada sebut kat sini, bukan Cik Nadi tak, dan bukan Yusof Marwi, anak muda kurang minat dalami bahasa Melayu di peringkat tinggi, jadi keprihatinan. Itu dia anak-anak Melayu. Dan di sebelah sini pula bangsa asing, dua orang yang begitu kepingin sangat belajar bahasa Melayu. Jadi sempena bulan bahasa ni, saya mengharap sangatlah yang anak-anak muda itu sedikit sebanyak fasih juga dalam bahasa Melayu. Pasal saya teringat zaman-zaman dulu, kalau semuanya masih ingat, terutama orang-orang lama, cerita Kunta Kinte.
Kunta Kinte itu orang-orang Negro yang dia ada bahasa dia sendiri, bahasa Negro dia sendiri. Tapi dah masuk zaman 2024 ni, kita tengok seluruh dunia Negro-Negro tak tahu cakap bahasa dia. Ya, Negro-Negro tak tahu cakap bahasa dia, dia cakap bahasa Inggeris. Betapa hebatnya Inggeris di dunia. Jadi kita sebagai orang Melayu, kalau bukan orang Melayu yang junjung Melayu, siapa lagi yang akan junjung Melayu? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beliau merupakan penulis drama, pelakon, sutradara, penerbit dan dilihat sebagai aja tu. Saya ingat ada sesiapa yang nak datang, tak ada. Sebagai tokoh masyarakat Melayu terlibat dalam teater selama lebih 5 dekad, menulis skrip lebih dari 300 skrip untuk pentas, untuk radio dan untuk TV. Saya cukup menghormati, saya cukup menghargai dan saya cukup segani anugerah-anugerah yang pernah diraih beliau, termasuklah Pingat Budaya pada tahun 1986, Anugerah Tun Sri Lanang pada tahun 2013, Anugerah Warisan Budaya Tidak Ternilai dan Anugerah Penulis Asia Tenggara 2020. Saya turun dari pentas, saya tuju ke tempat beliau dan ni nanti ada drama kan? Tadi kali ini saya tak diundang. Oh tidak. Baiklah, Cik Nadi Putra, tuan-tuan dan puan-puan, Cik Nadi, saya nak bertanya sedikit. Bagaimana agaknya dapat kita mendidik anak-anak muda sekarang seperti yang dikatakan oleh pengarah Yusof Marui? Saya teringat lagu Al-Fadzil, ya, Melayu di Bumi Inggris. Betul tidak? Jadi bagaimana untuk kita mendidik anak cucu kita pada masa kini, masa akan datang, untuk menyukai, untuk memahami, untuk mempelajari dan untuk menerapkan bahasa Melayu dalam jiwa mereka, supaya bahasa Melayu ni akan kekal untuk selamanya, tidak akan terceceh atau menjadi ciciran. Betul tak? Jadi bagaimana? Boleh kasih tips tak atau petua? Assalamualaikum. Dia dah turun ke bawah, saya terpaksa pergi sebelah dia. Terima kasih. Ni Yusof Marui ni kerja ke apa ni? Oh, okey. Okey. Sebenarnya sekarang baru seminggu lepas kita ada semacam diskusi tentang seni pementasan Melayu. Jadi kalau kita kaji, fakta itu tidak betul. Sebab dalam diskusi itu, pengurusi majlis dari Taman Warisan telah mendedahkan bahawa ketika ini terlalu ramai anak muda terlibat dalam seni pementasan Melayu. Berarti tidak benar anggapan bahawa anak-anak muda sudah lupa daratan atau lupa akarnya. Dan dalam seni pementasan Melayu itu, seperti hari ini, tahniah kepada Taman Jurong, dalam seni pementasan itu sudah terselit unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur bahasa Melayu, yang rata-rata kalau kita sendiri tengok dalam bahasa ini, sampaikan tak ada ruang kita nak menonton sebab terlalu banyak acara-acara bulan bahasa. Terima kasih kepada Majlis Bahasa Melayu yang telah menganjurkan acara-acara seperti ini, dan ini bukan perkara mudah. Dan sebenarnya lagi, Opera Akademi Singapura, iaitu yang khusus mengutarakan bangsawan ke masyarakat Melayu, seawal 6 tahun telah mengundang kanak-kanak terlibat dalam bangsawan kerana tunjang bangsawan itu adalah bahasa Melayu. Sebab dari bahasa Melayu, dari kanak-kanak, ramai juga ibu bapa, guru-guru hantar anak-anak terlibat dalam pesta bangsawan yang dianjurkan
tahun lepas dan juga akan diadakan tahun ini. Jadi saya rasa semakin lama semakin ada kesedaran kepada ibu bapa Melayu bahawa mereka tidak boleh hapuskan, tidak boleh hakiskan penggunaan bahasa Melayu. Walaupun mereka menggunakan bahasa Inggeris pada anak-anak, tapi itu satu perkara yang penting dalam peringkat nasional untuk memberi persiapan pada anak-anak supaya bersaing secara global, supaya tidak ketinggalan dalam usaha menjana kepakaran anak-anak Melayu. Jadi bahasa Melayu bukan Singapura saja, di luar Singapura juga sudah berkembang. Saya tak cakap banyak, nanti acara sampai 2 jam hilang tarik. Jadi itu aja. Jadi hapuskan anggapan bahawa bahasa Melayu itu hilang. Tidak. Sepatah kata orang tua takkan Melayu hilang di dunia. Itu juga bahasanya. Awak ni juga yang datang ni adalah penyokong bahasa-bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Majlis Bahasa Singapura. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Tak maaf tak dikasihan tadi ya. Berlebih. Tak apalah. Kalau bukan rezeki kan. Nak sambung lah lagi pentas radio. Tak. Baiklah. Acara yang bertemakan Bahasa Disanjung, Budaya Dijunjung sempena Bulan Bahasa 2024 ini dianjurkan oleh Majlis Bulan Bahasa Singapura dan Kelab Masyarakat Taman Jurong, kerjasama Artisan Entertainment dan juga penari-penari dari artis art seni. Jadi berlandaskan tema Cita, Citra dan Cinta teras yang merupakan aspirasi untuk kita meneruskan penggunaan bahasa Melayu kini dan selamanya. Hadirin sekalian, marilah kita mulakan acara pertama, nyanyian dari Liana Isnin berjudul Umpan Jinak di Air Tenang. Jiwa besar, kasih kamu
dengan nyanyian asal seniman Ahmad Jaiz, pertama kali dirakamkan pada tahun 1969. Selain daripada sedap didengar, lagu tadi mengandungi maksud yang mendalam dan juga nasihat yang boleh dijadikan panduan untuk kita semua. Antaranya, jangan, tak payah nyanyi lanjut Cuma cakap aja boleh. Takut nanti menyanyi tak habis nanti dah. Jangan tergoda bintang di awan kalau terbitnya di siang hari. Pernah tidak kita nampak bintang pada siang hari? Abang Man? Kakak? Tak pernah ya? Kalau nampak berarti okey. Jadi semacam mengingatkan kita supaya berwaspada dengan berlakunya sesuatu yang baik belaka jika ia bercanggah dengan nilai-nilai atau norma-norma kehidupan. Senang cakap, orang tua-tua kita selalu berpesan, kita mak-mak pun selalu berpesan, baik ada makna tu. Teringat saya peribahasa, ada udang di sebalik batu. Tapi masa sekarang anak-anak dah ubahkan peribahasa tu. Ada udang di sebalik. Betul, betul cakap. Baiklah, dari nyanyian kita bakal menikmati pula sketsa lakonan yang diadaptasikan dari filem-filem Melayu klasik, bukan sahaja sebagai tontonan hiburan tetapi mencukil unsur pelajaran yang tersirat di sebaliknya. Kami kembalikan anda ke tahun 1959 dengan kisah Pendekar, sama-sama, Bujang Lapuk. Ya, Ros. Pak, Ros tak nak pergi mengajar. Baiklah, baik-baik jalannya, nak. Pergi dulu ya, Pak. Ya. Angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba hujan turun. Ini angkat kain jemuran, hujan dah turun. Kau dah kenapa dia? Aku tak sengaja. Aku tengah syok-syok tengok anak dia jalan tergilik. Sekali aku tersiram. Aku dengar, ini angkat kain hujan. Jemuran nak turun. Terbaliklah kau cakap. Lah dia terbaliklah kau cakap. Balik. Apa saya? Aku dengar begitu. Kau ni mana boleh terbalik? Sampai pasal kalau orang turun. Boleh. Sudin, Aziz. Ya, Pak Cik. Jangan main hujan. Nanti demam. Mari kita naik. Naik anak-anak. Ya, Cik. Mari. Duduk. Mari. Ya. Hujan lebat dia Pak Cik. Lepas betul. Lebat, Cik. Basah. Bagus juga hujan. Aha. Jadi kita tak payah belajar silat. Ya. Ini kita belajar isim dulu ya. Isim tu apa Pak Cik? Isim itu
ilmu batin. Oh, batin. Suka. Diambil surah satu. Iya. Ini pensel. Ini pensel. Ini pensel. Ini namanya pensil foto. Oh, pensel foto. Jadi, Pakcik baca, kamu tulis ya. Ya, Pakcik. Hei mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Berapa banyak mambang mau tulis dah? Jangan cakap, tulis ha. Baik, Pakcik. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah denganku, wahai Mambang. Hanya itulah pesanku, wahai Mambang. Itu saja ya anak-anak. Najis, baca. Ya pakcik, saya baca ya pakcik. Hai mambang buah, hai mambang tanah, mambang buah, mambang pokok, mambang panjang, mambang pendek, mambang buncung. Tak tahu. Apa yang aku ajar, apa yang kau baca? Pakcik tak ajar itu mambang pokok, mambang buah, mambang bulat, mambang lonjong, mambang persegi. Apa yang kau tulis? Saya tulis shorthand. Kenapa tak boleh baca? Tapi pakcik baca longhand. Salah kan? Memang kau ni buta huruf lajis. Ramli? Saya, Pakcik. Baca. Saya kalau baca nak berdiri, Pakcik. Diri. Bodoh, baca pun tak tahu. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam. Pakcik tak ajar mambang biru, mambang hitam, mambang hijau. Ini apa yang kau tulis? Saya tulis Arab, Pakcik. Tulisan Arab kenapa ke bawah? Pasal lama ada duduk atas. Memang kau ni buta huruf, buta kayu. Duduk. Kau tak tahu baca, dah orang bodoh. Asudin, baca. Ya, Pakcik. Saya baca sekarang, Pakcik. Baca. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bagus. Mambang mabuk minum brandy. Apa kau fikir di negeri Babang sana ada jual brandy? Hai, apa yang kau merepek di Sudin? Apa yang kau lukis? Itu mambang, Pakcik. Ini mambang kepala otak kau berjambol. Hei, memang kau bertiga ni memang buta huruf, buta kayu. Sekarang Pakcik perintahkan, kamu bertiga harus pergi sekolah belajar. Baik, Pakcik. Apa nak buat? Nasib badan. Bulan di pagi hari,
Ini macam mana baca ni? Ini. Nanti aku tengok ya. Ha. Alif tendang waw. Alif tendang waw tadi. Ini sarkis lah. Sakit. Ramai orang-orang tua-tua kerepot lah. Sudi, Rafi, sekolah malam dah. Lah Din, ini sekolah lah Din. Iya, cikgu. Ada 3 murid baru nak belajar. Di mana? Di sana. Boleh? Sebentar ya. Murid-murid, Cikgu. silakan masuk. Ya cikgu. Nak belajar? Ya kami kita datang nak belajar cikgu. Silakan. Ya terima kasih. Cikgu, kami duduk di mana? Oh iya. Pak Abu dan lain-lain duduk di belakang. Biar budak-budak yang baru duduk di hadapan. Terima kasih cikgu ya. Silakan. Boleh kita mulakan? Ya silakan cikgu. Semua ikut cikgu ya. Baik cikgu. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Sa. Sa. Sekarang cikgu mahu murid yang baru baca sendiri. Baik cikgu. Alif, Ba, Ta, Sa. Baru belajar dah pandai. Kami dah kenal 3 huruf ni cikgu. Sampai kat situ sajalah guru kita pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah. Semua murid-murid sudah faham. Kini kita akan pindah ke huruf yang baru. Ya? Baik cikgu. Ikut cikgu. Alif, Alif, Ba, Ba, Ta, Ta, Sa. Sa. Sampai sini lah cikgu kita meninggal kan Nabi? Huruf apa kak ini? Tidak mengapa. Cikgu mahu murid yang baru baca. Cik Rabli, Saya cikgu. huruf apa kak ini? Huruf ini ada tanah, ada ekor, dan ada satu mata di tengah. Jangan satu mata. Ada ekor. Duduk atas tanah. Yang ini saya kenal cikgu. Ini huruf mambang tanah. Mambang tanah. Diam. Ini bukan mambang tanah. Ini huruf jim. Jin dengan mambang kan sama? Sudah duduk. Baiklah, Cik Aziz. Saya kenal cikgu. Saya kenal huruf tu cikgu. Belum tunjuk. Oh, dah kenal. tak panjang pesanannya. Berdirilah. Ya. Berdiri. Ya, cikgu. Huruf ini sama dengan jim. Tetapi huruf ini tidak ada mata. Oh, ini sama dengan jim. Apa ni cikgu? Huruf ini tidak sama dengan jim. Oh, sama dengan jim. Saya tahu cikgu. Ya. Jadi, yang ini hurufnya tak ada mata. Saya tahu cikgu. Itu jim mata buta. Di mata buta. Sudah. Duduk. Ini bukan jin mata buta. Ini huruf H. Baiklah, Cik Sudin pula. Saya cikgu. Ya. Saya ke depan ni cikgu. Ya. Huruf apakah ini?
Kenal tak dengan huruf ini? Ini saya kenal cikgu. Nanti dulu ya. Huruf ini sama dengan jim. Tapi huruf jim matanya di tengah. Yang ini matanya di atas. Oh, yang itu matanya di tengah. Yang sana tuh matanya di atas. Jin pakai tuncik. Jin pakai tuncik. Pak Abu tuh banyak sangat ketawa. Silakan duduk. Sekarang Pak Abu pula. Saya cikgu. Banyak sangat ketawa. Yang mana ya? Yang ini huruf apa? Yang ini. Tak nampak? Pakai teropong. Pergi depan lah. Dah tua pun bodoh. Yang mana cikgu? Yang ini. Oh, ini saya kenal. Saya tahu ini cikgu. Ini kan huruf M. Itulah Pak Abu ni suka ketawakan orang. Ini bukan huruf M, ini huruf H. Huruf H. Saudari, maafkan kami.
Okey, Pak. Dah. Berapa banyak kali mau minta maaf dah. Hari nak yang minta maaf lagi ya. Terhibur tak semua dengan adegan tadi? Terhibur. Saya dengar dari belakang. Dengar gelak tawa anda. Adaptasi dari filem Pendekar Bujang Lapuk dan ada 2 lagu Malasegar yang dah pun kita dengar, Malam Bulan di Pagar Bintang, jendangan Liana Isnin dan juga Firdaus Haridan tadi. Dan maafkan kami nyanyian trio Zainuddin, Zakaria, Arif dan lawak jenaka tadi sebenarnya ada mesej yang ingin disampaikan, iaitu dari sedutan lakonan tadi. Mesejnya adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Sampai ke hari ini, kenapa negeri China? Kenapa tak negeri Mesir? Kenapa tak negeri Jordan? Betul tak? Jadi tak ada tanya kan? Tapi tak mengapa. Ilmu pengetahuan memang amat penting, dan yang menarik sekali dalam kisah Pendekar Bujang Lapuk tadi, orang-orang kampung Pinang Sebatang meskipun yang dah lanjut usia masih lagi minat untuk belajar bertepatan dengan visi negara kita Singapura, iaitu supaya kita mengamalkan long life learning, belajar sepanjang hayat. Jadi kita kena terus belajar. Kerana seperti kata pepatah tadi, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Baiklah, dari tontonan yang membuat kita tidak kering gusi, kita hayati pula detik-detik yang merobek hati dengan dialog-dialog yang sentiasa terngiang-ngiang di telinga hingga ke hari ini. Dan ada sesetengah kita yang berasa jengkel. Saya suka perkataan ini. Dan ada pula yang menitiskan air mata. Marilah kita bersama-sama Nyonya Mansur dan Ala Kasim. Kasim selamat. Maaf. Adakah ini rumah Nyonya Mansur? Ya, benar Cik. Ini rumahnya Nyonya Mansur. Sebentar ya. Terima kasih. Aku ingin berjumpa dengan anak aku. Kalau kau aku dah benci, keturunan kau pun aku tak mau, tak? Anak kau tak ada. Aku sudah kasih orang. Pada siapa? Apa kau mau tahu? Mak, aku ingin pertolongan darimu. Pertolongan yang berhabisan kali. Setidak-tidaknya kau tunjukkanlah di mana kuburnya Sabaria. Baiklah.
Samaria. Aku kehilangan kau, Samaria. Nangis kunun. Jantan tak tahu malu. Menikah 1 sen tak kasih uang. Malah harta anak aku kau kikis sampai habis. Kemudian kau siksa dia sehingga mati. Pergi main musik di sana. Buat apa kau menangis di sini? Saudara, mengapa saudara menangis di kubur ibu saya? Kubur ibu saudara? Ya. Apakah arti semua ini, Mak? Ya kasih, mak salah kasih. Maafkanlah mak kasih. Mak, kalau ini bukan kuburnya Samaria, di mana Samaria sekarang? Ada, Samaria ada. Mak sudah kawinkan Samaria dengan Dr. Ismadi. Mak salah kasih. Ismadi. Baru aku tahu segala-galanya. Rupa-rupanya kaulah yang telah menghantar telegram palsu agar aku dapat bercerai dengan Samaria. Ya kasih, sudahlah kasih. Mak sudah tua, nak. Maafkanlah mak kasih. Maafkanlah mak. Hairan. Aku hairan kenapa Tuhan menjadikan kau manusia. Bukankah lebih elok kalau kau dilahirkan sebagai haiwan? Astagfirullahaladzim kasih. Kasih. Kau hanya mementingkan harta, pangkat dan darjat. Sudahlah kasih, mak sudah tua, nak. Maafkanlah mak, nak. Mak silap kasih. Maafkanlah mak, nak. Kasih, tolonglah kasih. Maafkan mak, nak.
faraid bertelingkar dalam perebutan harta tanpa merujuk kepada hukum faraid semasa mengagihkan harta pusaka peninggalan si mati iaitu ayah mereka. Kita saksikan adegan seterusnya, 3 Abdul. Kanda ya? Pandai, Dinda sangat pandai. Adinda, Ya Kanda? Kanda ada membawa hadiah yang sangat istimewa untuk Adinda. Oh, mana Kanda? Kadang tua, kadang betina, masuk. Di sana. Ayanda! Adinda! Dia bukan adinda kamu. Dia adalah mem besar di dalam rumah ini. Kadang betina, diri di sini. Cepat apa hingga Tuhan? Kadang tua, berdiri di sana. Kadang-kadang Hamba datang, Tuan. baiklah. Oleh kerana kamu akan menjadi hamba tebusan dalam rumah ini seumur hidup, telah kupilihkan pasangan hidup untuk kamu berdua. Sekarang, pilih pasangan kamu. Cepat pilih pasangan kamu. Kanda, maafkanlah Dinda. Maafkanlah Adinda, sayang Kanda. Kamu sayang. Merajuk konon, penyamun. Sekali aku lapakkan. Kanda, janganlah merajuk. Marilah Dinda pujuk. Tak ada. Tak nak, sudah. Dinda, kalau makan pakai bau lagi tak? Sumpah tidak. Dinda, kalau tidur di kandang kuda lagi tak? Tidak Kanda. Tuan, saya pilih yang ini. Saya yang ini, Tuan. Bagus. Kadang tua, kadang betina, kadang bodoh. Dengar sini baik-baik. Aku ingin membuat perhitungan dengan kamu semua. Duduk. Duduk cepat. Kawan-kawan sekalian, aku boleh membebaskan kamu semua, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Tuan? Begini, keseluruhan harta Ayahanda Ismet Ulam Raja di dalam negeri dan di luar negeri, berserta dengan harta Sadik Sigaraga, Kadam Tua, menjadi milik hamba. Sekarang, suku daripada bahagian tersebut akan kuberikan kepada Abdul Wahab dan suku kepada Abdul Wahid. Ini tidak adil. Hamba mendapat suku bahagian. Dia mendapat suku bahagian. Sedangkan tuan hamba mendapat separuh bahagian. Padahal tuan hamba adik yang paling kecil.
bukan adikmu, Bahlul. Aku adalah tuan besar di dalam rumah ini. Faham? Duduk! Maafkan kami, Tuan. Suku pun sukulah. Kamu setuju? Setuju, Tuan. Kalau kamu setuju, Cik Karam, Tuan. terima kasih. Sama-sama, Tuan. Kalau kamu setuju, terterakan tanda tangan kamu di dalam ini. Sudah, Tuan. Sini Tuan. Abdul Wahab, Abdul Wahid, kemari. Kekandaku Abdul Wahab dan Abdul Wahid, maafkanlah Adinda. Walaupun kelakuan Adinda ini kelihatan menjolok mata, tetapi ia semata-mata untuk menyedarkan kanda berdua dan menegakkan keadilan. Sekali lagi, maafkanlah Adinda, wahai kekandaku berdua. Kekanda, maafkan wahai Adinda Abdul Wahab. Kekanda juga Abdul Wahab. Mulai dari saat ini Kekanda bersumpah tidak mau tamak-tamak lagi. Terima kasih kekandaku. Silakan kekandaku yang budiman. Kanda, Ya Abdul Wahab. dah berbaik bukan? Ya. Ya. Berikanlah isteri kamu duduk. Apa pula? Mari dengar, mari. Terima kasih, Kanda. Terima kasih, Kanda. Sama-sama. Sekarang tua, Tuan. Sekarang separuh daripada hartaku akan kuserahkan kepadamu. Kamu setuju? Setuju anak dapur Abdul Wahab. Belum saya tak boleh panggil anak dah. Baiklah Puan Besar. Intan payung, nyawa. Ada lagi? Tak ada lagi, dah habis. Kalau tak ada lagi, Adinda kasih dah. Kanda, Sila bawa kontraknya. baik Kanda. Ini Kanda. Terima kasih Adinda. Silakan duduk Adinda. Baik Kanda. Kalau kamu setuju, sila tanda tangan di sini. Apa yang kau tiup itu bolpen? Apa salah Puan? Ayah dasar Singaraga.
Ayahandaku Sadik Sigaraga, maafkanlah Ananda. Walaupun kelakuan Ananda ini kelihatan zalim, tetapi ia semata-mata untuk menegakkan keadilan. Maafkanlah Ananda, dan maafkanlah juga Ananda Gazidah. Ayahanda maafkan kamu dari dunia sampai akhirat. Terima kasih Ayahanda. Ayahanda marah lagi tak? Tidak! Tak bergelombang
Indahnya cintamu tak kecuali tangkainya, hanya membawa derita. Hanya dalam hati dapat ku merayu keluhan hatiku. Hanya dengan mata dapat ku beritahukan kau mencinta. Kasih yang mana tak bergelora, sejati tetap setia. Oh, bahagia berpandang kasih tanpa gelora, itulah nilai cinta. Kasih yang mana tak bergelora, sejati tetap setia. Oh, bahagia berpandang kasih tanpa gelora, itulah nilai cinta. Wow, nilai cinta nyanyian Liana dan juga Firdaus pernah dipopularkan oleh Saloma dan Ahmad Daud. Lagu ciptaan Kasim Masdur dan seni katanya disusun oleh Yusnur F. Dan awalnya tadi Liana dan Firdaus juga mendendangkan lagu berjudul Sedangkan Lidah Lagi Tergigit yang pernah dipopularkan oleh P. Ramlee dan Saloma. Dan lagu ciptaan P. Ramlee sendiri dan seni katanya disusun oleh S. Sudarmaji. Pernah dengar peribahasa Sedangkan Lidah Lagi Tergigit? Saya tak kasih tadi, saya tak jual tadi kan. Tapi ramai yang dah pun tahu maksudnya, iaitu sesuatu hubungan yang rapat, contohnya suami isteri, adik-beradik, ya, ataupun sahabat yang terdekat, pasti akan ada perselisihan faham. Tengok sajalah lidah dan gigi kita dari kecil, mereka bersama, terkadang tergigit juga. Dan lagu tadi salah satu lagu yang terdapat dalam filem Tiga Abdul, dan dengan lakonan tadi merupakan adaptasi dari filem tersebut. Dan Tiga Abdul ni mengingatkan saya peribahasa cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga, yang bermaksud perkelahian sesama saudara itu akhirnya akan berbaik juga. Samalah dengan air dicincang tidak akan putus. Saya buat tau. Pada mulanya pada saya peringkat sekolah rendah, bila peribahasa ni saya baca, air dicincang tidak akan putus. Bukalah paip air tu, cicak, tak putus, masih mengalir. Jadi itu yang membuat saya terfikir, di sebalik air dicincang tidak akan putus tu maksud peribahasa tu sendiri. Bererti air akan tetap mengalir walau anda cincang bagaimanapun, tidak akan ada putusnya kecuali ada yang menutup paip itu. Itulah kiasannya. Jamu nasi di tepi sungai, hidangan lepat di atas bara, niat hati tidak tak nak bersurai. Masa terhad tamat acara. Dengan tersusunnya pantun itu tadi, maka berakhirlah sudah acara bahasa disanjung, budaya dijunjung. Dan terima kasih kepada para hadirin yang menyokong kami. Kami juga ingin merakamkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Majlis Bulan Bahasa BBH dan Klub Masyarakat Taman Jurong dengan kerjasama Artisan Entertainment dan penari-penari dari artis art seni menjayakan acara ini. Dan berbanyak terima kasih kami taburkan kepada para penaja atas sokongan yang dihulurkan, seperti Zamas, kita ada Gelang Biryani Stall, Anak Orang Pebian, Dulang Project SG, dan pakaian kami ditaja oleh D. Aura Bridal Singapore. Dan tidak kurang penting juga, terima kasih kepada setiap hadirin,
setiap satu di antara anda yang membawa rezeki kemari, yang akan pulang juga dengan membawa rezeki. Rezeki apa? Rezeki yang begitu padat yang anda lekatkan di hati sanubari anda, di antara lagu-lagu yang terngiang, yang masih lagi menjadi siulan, dan juga peribahasa-peribahasa yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Dan tidak kurang pentingnya, okey, kalau nak cakap penting, semua tu penting. Sama tadi saya dah rasa air cleannya memang sedap. Dulang Projek SG memang makanannya nasi sambal goreng memang sedap. Dan anak orang Pavia ni saya rasa saya bukan Nabawian. I separuh English dan separuh Pakistan. Jadi saya anak orang Jawa lah, senang cakap ya. Okey. Dan yang pasti kita akan menikmati persembahan terakhir. Nak tahu rahsia? Lagu seterusnya ni diam-diam lagu favourite Papa I. Sebab Mak I pernah cakap sewaktu saya kerja kat radio, bukanlah lagu ni, Papa kau suka. Okey, selaku bapa, dia jarang cakap Papa nak dengar lagu ni, Papa suka lagu tu. Tak. Tapi rupanya dia diam-diam bercakap dengan Mak. Jadi Mak cakap, Papa kau suka, minat lagu tu. Jadi saya sempatlah untuk selitkan. Ini jangan bilang ya, jangan bilang biawak, jangan tahu. Nanti saya tak boleh cuti lagi. Jadi lagu yang dimaksudkan akan ditindangkan oleh Firdaus Haridan. Dah pecah rahsia lagu kegemaran bapa I. Tolonglah ketemu kasihku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Janganlah lupa sampaikan salam manisku. Salam kecil-kecil, salam kecil serta sayang. Salam kecil-kecil, salam kecil sayang. Janganlah kau lupa ceritakanlah padanya. Badan tulus kerana memikirkan dia. Tolonglah tanyakan apa dia sudah benci. Sampai sekarang tidak pernah datang lagi. Rindu padanya, rindu setiap hari. Tolonglah, tolong kalau ketemu kasihku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Janganlah lupa sampaikan salam manisku. Salam kecil-kecil, salam kecil serta sayang. Salam kecil-kecil, salam kecil sayang. Janganlah kau lupa ceritakanlah padanya. Badan lurus kena memikirkan dia. Tolonglah tanyakan apa dia sudah benci. Sampai sekarang tidak pernah datang lagi. Rindu padanya, rinduku setiap hari. Tolong kalau ketemu kasihku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Janganlah lupa sampaikan salam manisku. Salam kecil-kecil, salam kecil serta sayang. Salam
dilabuhkan, kami memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan, ya. Maklumlah ada kalanya mikrofon yang diberi kepada kami macam antara dengar dengan tak dengar. Tapi sebaliknya, harap anda dapat maafkan kekurangan kami yang berlaku sepanjang majlis ini, dan kami memohon beri kemaafan sekali lagi sekiranya tidak dapat menyempurnakan atau kurang sempurna atau ada kekurangannya. Dan kami ingin memperkenalkan tenaga kerja dan para pelakon yang menjayakan musim. Penasihat naskah dan penulis skrip Johan Jaafar, penerbit Nabila Rauda, pengarah artistik Kamarudin Abdul Khair, pengarah kami Yusuf Marwi, pengurus pentas Juraida Isnin, penolong pengurus pentas kami ada Fatihah Kamarudin, busana dan solekan Hairunisa Kamarudin, Nur Ashikin Haridan, kru pentas Radiani Moksin, Ishak Ibrahim, Husnul Hatimah, Nurul Syamila Isha, Mereka dari Hasris Almatin, Mereka poster dan penyunting Ikhwan Dahri, Idea asal dari Artisan Entertainment. Anjuran bersama di antara penaja-penaja ini, anjuran bersama Majlis Bahasa Singapura, Mesra dan Klub Masyarakat Taman Jurong, dan menampilkan pelakon-pelakon kami untuk hari ini. Saya, hamba teman Junaidah Iksan selaku pengacara anda. Baik ya. Penyanyi Firdaus Haridan, Liana Isnin. Barisan pelakon di antaranya Zakaria Daud, Zainuddin Ihir, Zainal Muhammad, Arif Isa, Rosita Abu, Nursia Romli, Danish Ashraf, Sanisa Ismail, Hasris Al-Matin, Sulaiman Said, Siti Norima, dan pelakon cilik kami Putri Aish Hidayah, dan penari-penari artis art seni. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang, dan sebelum kita semua meninggalkan tempat ini, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu bahasa menjunjung budaya dan orang Singapura. Yuk, mari sama-sama. Abang-abang, I dengar suara you. Jom, mari. 1, 2. Bila lagi nak dengar dia menyanyi kan? Akhir-akhir aja boleh. Sebab tu orang boleh balik. Bangsa mari saudara, kita gunakan bahasa muda sebagai bila menggugah rasa cinta bahasa, cinta budaya, cinta kepada budaya. Kita perkenalkan bahasa muda, bahasa budaya-daya kedua bangsa terpelihara. Semua cintailah bahasa ibunya, cintailah budaya pusaka, bahasa yang menjunjung budaya, budaya nilai kedua bangsa. Cintailah budaya pusaka, bahasa
jadi orang Singapura. Hati mau baik, berbudi bahasa, mesti tahan rasa. Hormat orang tua, cukup kata penting. Hormat orang tua, barulah orang segan. Hormat pada kita, boleh dinamakan orang Singapura. Pada kita, boleh dinamakan orang Singapura. Jikalau bekerja, janganlah kepala, sanggup tanggung jawab, jangan curi tulang. Taat dan setia kepada negara, dan begitu pula pada agama. Bersuku sampai kaya, jangan pura-pura, baru orang percaya. Orang Singapura bersuku sampai jaya, jangan pura-pura, baru orang percaya. Orang Singapura Pengarah kami Tuan Yusof Marwi, naik ke pentas. pura-pura, baru orang percaya. Orang Singapura. Pengurus pentas kami Jurada Isnin, pengarah artistik kami Kamarudin Ibihan dan juga Cikgu Johan Jaafar, kesemuanya. Jumpa saudara barunya kat bawah ya.